Edi minimum atau HARP. Ramai yang terkeliru tapi jangan sesekali terikut dakyah kononnya ada konspirasi manusia mengawal iklim dunia. Hakikatnya perubahan cuaca yang ekstrim dah wujud sejak beratus-ratus tahun dulu, jauh sebelum wujudnya teknologi moden. Fenomena seperti Edi minimum iaitu tempoh aktiviti matahari merosot pernah menyebabkan bumi memasuki fasa penyujakan panjang, mengubah corak hujan, musim dan kestabilan atmosfera. Sejarah merekodkan banjir besar, musim sejuk melampau, hasil tanaman musnah dan ribut besar pada zaman itu. Ini menunjukkan perubahan cuaca adalah kitaran semula jadi bumi dan matahari, bukan hasil eksperimen manusia. Jadi berhentilah percaya teori konspirasi yang hanya menakut-nakutkan dan memecah fokus kita. Ingat, hanya Allah yang Maha Berkuasa menggerakkan angin, menurunkan hujan, menghidupkan bumi yang mati dan mengubah perjalanan alam. Kita sebagai hamba cuma mampu berusaha dan bergantung harap padanya, bukan pada cerita-cerita palsu yang menyesatkan.